Alright coach. Uh, Kalaulah coach tinggalkan Mm-mm. satu mesej untuk semua orang yang tengah Mm-mm. menonton kita kan. Mm-mm. Uh, Apa pesanan coach kepada orang dekat luar sana, terutamanya dalam bidang pekerjaan yang kita nak fokuskan? Contohnya kalau manager ke, ataupun dia ni seorang business owner ke, Mm-mm. apa mesej coach sebenarnya yang coach nak sampaikan kepada orang-orang yang tengah menonton kita? Tagline of Faham? of of apa ni, our company, iaitu wisdom for growth and sustainability. Pesanan saya adalah kita sentiasa kena ada cita-cita untuk sentiasa berkembang, dan at the same time bukan sekadar berkembang, kita juga memikirkan dari sudut sustainability ataupun Faham. kelestarian ataupun kemempanan. Faham. Sama ada dari sudut personal growth kita dan juga ataupun dari sudut apa tu, company growth. Okay, Faham. perkembangan syarikat. Berkembang tu kita kena move daripada satu point point A kepada point B dalam konteks alam pekerjaan kita. Don't be static dekat satu perjawatan. Faham. Sentiasa ada cita-cita untuk naik. Kalau kita buat company, kita kena ada sentiasa untuk ada cita-cita untuk kita nak grow. Faham. Tapi sebab kenapa kita nak grow itu might be varies.